Belum ni saya dah mayang. Jadi saya dah qada dah sekarang. Saya sedar dah sekarang. Tapi banyak sangat lah nak qada. Saya nak solat dulu, boleh tak? Sebab letih. Saya masih muda tapi letih. Tak ada masalah. Biarlah budak-budak dia tanya. Dia tanya tak tahu. Dia banyak tinggal semayang. Dia ni semayang dah alhamdulillah bagus ha. Lepas tu kena semayang. Mu mak repik ke? Mu nak main gitar ke? Mu nak main futsal ke? Semayang. Faham? Tanda mu orang Islam. Nano-nano pun Islam. Meter-meter rock pun Islam. Kau takut jadi dak mayang jeng terus. Jadi iblis. Tapi nak qada banyak sangat. Jawab qada memang banyak pasal tinggal banyak. Jangan salahkan hukum syarak, salah diri sendiri lah. Macam kita curi orang, curi orang curi banyak. Hak ni dia curi 15 riyal. Hak ni curi 5,000. Hak mana payah nak bayar? Hak 5,000 banyak nak bayar. Dah mu curi banyak. Dah mu tahu dah mu nak tabak bila-bila. Nak ni nak curi lagi, curi sikit. Tak? Bila cadang gitu, tapi nak curi tu nak curi sangat, curi sikit. Bak kaki bila nak tahu kan aku tobat kan, aku nak bayar sikit je. Senang bayar 15 riyal bayar. Ni dah mu tinggal apa berpuluh tahun-tahun. Lepas tu dia marah ke ustaz. Ustaz kata wajib kena qada semua. Dah mu tinggal banyak. Buatlah qada yang kita mampu. Buat lepas maya lahu, lepas maya subuh, lepas maya asar. Ada qada, ada tunai, ada qada, ada tunai. Minta panjang muda lagi. Mudah-mudahan sempat bayar hutang Allah. Tak dah nak bayar juga, ada niat nak bayar dah masih sedang membayar, Allah akan ampunkan tu. Innallaha ghafurur rahim. Saya membaca Quran tapi saya suka tanda dekat Quran dengan pensel supaya lebih faham. Boleh tak? Tak ada masalah. Syaratnya kata ulama, dawat pen tu jangan benda yang najis. Saya mempunyai sebuah di Al-Quran tapi Quran tersebut hilang. Saya habis dah mencari daya. Saya sampai menangis hilang Quran itu. Berdosa tak saya kerana tak tahu Quran itu pakhwana. Tak berdosa dah hilang. Tak bolehnya kita huk Quran.